Korang pernah dengar tak? Bukan semua alat muzik tradisional Melayu ni korang boleh main sesuka hati. Sebab kalau korang simply main, bukan bunyi yang keluar, tapi benda lain yang jadi. Pakcik aku ni dulu bukan orang biasa-biasa. Dia ada simpan macam-macam alat-alat muzik lama-lama, macam rebab, rebana, kecapi, dan termasuk juga wayang kulit. Tapi dalam banyak alat muzik, dia paling tak bagi orang sentuh serunai. Benda ni aku nampak depan mata aku sendiri. Pernah sepupu aku, dia main tiup je serunai tu. Lepas tu tahu tak apa jadi? Tiba-tiba mulut dia tak boleh buka. Dia terkemam, seolah-olah macam ada benda dari dalam yang macam tutup mulut dia, tak boleh buka. Sampai kena menangis pun dia cuma macam tu je. Dia tak berhenti kat situ. Pernah satu hari tu ada orang datang rumah, main ketuk je rebana dia. Tahu-tahu tak, tengah-tengah malam sedar-sedar perut dia kembung. Bawa pergi jumpa doktor pun memang doktor bagi je lah ubat apa yang patut, tapi perut dia tetap kembung, seolah-olah berangin berisik dekat dalam tu. Pakcik aku cuma cakap tu bukan sakit, itu actually adalah balasan. Tapi ada satu part yang aku tak boleh lupa, tentang satu patung wayang kulit. Actually patung wayang kulit ni pakcik aku memang simpan dalam satu bekas. So nak jadikan cerita, pada satu malam aku turun nak pergi kencing. Kalau korang, untuk pengetahuan korang lah, tandas rumah dulu, lama-lama dulu, pakcik aku ni duduk area Felda. Dia tandas sebenarnya ada dekat dalam luar rumah tau. Semalam tu kiranya aku nak terkencing. Tiba-tiba waktu aku nak masuk balik ke dalam rumah, aku tengok ada dekat bahagian ada satu bangsal belakang rumah ni. Aku dengar macam bunyi kotak tau, macam bunyi terbuka. Aku cuba intai. Tahu tak aku nampak apa? Aku nampak ada satu patung wayang kulit yang diberi nama Pak Dukul. Tiba-tiba dia berdiri sendiri. Dia keluar dari kotak tu, seolah-olah macam ada orang mainkan dia. Aku cepat-cepat lari, naik ke atas. Aku tak kejutkan sepupu aku pun. Sampai sekarang aku rasa ni lah baru aku nak cerita dekat orang. Dipendekkanlah kisah, sampai satu masa tu mungkin pakcik aku pun dah tak tahan dengan kata apa, gangguan-gangguan yang dia alami. Lepas tu pakcik aku serahkan alat-alat muzik tradisional ni dekat museum. Dan baru-baru ni adalah aku terdengar sepupu aku, kiranya anak-anak pakcik aku lah, cubalah minta balik alat-alat muzik ni dari museum. Tapi macam diorang sendiri tak benarkan, walaupun pemilik tu adalah waris dia sendiri. Jadi apa pendapat korang? Betul ke alat muzik tradisional ni sebenarnya ada penjaga? Mungkin korang sendiri ada pengalaman dan pernah memiliki barang-barang lama. Cuba korang share dan komen.